Kita masih lagi di awal Ramadan, yang mana baginda SAW sebutkan awaluhu rahmah, permulaannya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu itqum minan nar, dan pengakhirannya adalah pelepasan daripada api neraka. Ada dua perkara yang perlu diperbanyakkan dan dua perkara yang tidak kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara yang perlu diperbanyakkan adalah penyaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara yang tidak untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, pertama, kita minta syurga Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita minta perlindungan daripada api neraka. Antara kalimah yang dihimpunkan adalah nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar. Satu amalan sunat sama seperti satu amalan fardu di bulan yang lain. Satu amalan fardu sama seperti 70 amalan fardu di bulan yang lain. Oleh itu kita memperbanyakkan amal ibadah, khususnya bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan juga bersedekah. Barang siapa yang beri makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapat ganjaran orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa. Sama-samalah kita niat untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Kita meninggalkan perkara yang buruk serta perkara yang sia-sia dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama amalkan dan sampaikan.